Assalamualaikum. Kembali ke video yang baru Assalamualaikum dan selamat pagi. Sekarang pukul 7 pagi. Kita ada ride bersama Selective pagi ni menuju ke PD. Kita tengah on the way ke Rendezvous Point. So dia punya Rendezvous Point dia cakap berkumpul 7:30 saya golek. Aku tahu betul ke tidak. Aku tengok dia punya group macam senyap. Tapi tak apa. So ni kita dah sampai dekat rendezvous point dia, Shell Highway Sungai Besi kalau tak silap. Agak ramai lah bila sampai ni. So tadi ada briefing pasal safety sikit. Now semua dah ready nak gerak. Tengah tunggu masing-masing pakai helmet, pakai jaket. Kumpul kat depan lah. Diorang bagi tahu tadi ada 150 rider kan. Meriah agak ride kali ni. Persoalannya kita nak ke mana sekarang ni? Kita nak ke Port Dickson, mana kita akan sarapan dulu. Lepas tu kita akan melawat museum di Port Dickson. Lepas tu kita tengoklah macam mana. So yeah, enjoy the video guys. Alhamdulillah geng, kita dah sampai ke kafe Kampung Kau. So gerak dulu geng, kita sarapan dulu. Perut pun dah kenyang. Alhamdulillah, makanan semua okey, layanan semua mesra. So jom kita bergerak ke Museum Askar di Port Dickson. Kita bagi diorang gerak dulu. Dia Museum Tentera Darat, bukan Museum Askar Alright guys, parking dulu, jadi kita walk around ke dalam. Kat dalamnya ada banyak ke artifak-artifak. Ada senjata, kapal, train, meriam. Aku sebagai orang yang main game
agak teruja jugalah tengok senjata-senjata ni dekat depan mata kan. Selalu tengok dalam game kan. Okay, sekarang kita tengah on the way tempat terakhir nak makan cendol. Sampai dah. Sekarang kita tengah beratur nak beli cendol Ramai juga orang kat sini. Penuh amat. Ni pula giveaway. Ada giveaway untuk rider selektif. So, siapa yang nak menang motor, Rabbit and Wheels juga tengah menjalankan satu kempen bersama dengan Wheelie Bikers menang motor SRGT nama dia kan SRGT 200 Aprilia. Yang itu korang kena masuk kontes lah. So dalam masa yang sama korang membeli, dalam masa yang sama korang dapat kupon untuk menang motor. Okay, yang motor skuter ni